Salam sejahtera dan selamat petang. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana bersama-sama kita pada petang ini untuk sesi perkongsian amalan terbaik pelaksanaan Project Based Learning PBL sewaktu praktikal. Saya Cik Wong Poi, Ketua Unit Praktikal IPG Kekat, selaku moderator pada sesi ini. Untuk makluman semua, pelatih-pelatih kita sudah menjalani praktikal dari 19 Januari 2026 sehingga 10 April 2026. Jadi sepanjang tempoh tersebut, guru-guru pelatih telah melaksanakan pelbagai pendekatan PDP yang kreatif termasuklah project based learning. Jadi mereka tiga-tiga ni adalah dari bidang yang berbeza dan mereka telah dipilih oleh jawatan masing-masing untuk membuat perkongsian sewaktu PBL Showcase peringkat daerah pada 15 April 2026. Jadi, baiklah, sebelum kita memulakan sesi, saya ingin menjemputlah saudari-saudari sekalian untuk memperkenalkan diri secara ringkas, nama, pengkhususan dan juga tajuk projek. Saudari Queenie. Baiklah, nama saya Queenie Temelty. Saya dari pengkhususan matematik. Projek saya ialah My Family Smart Spending Project. Terima kasih, Saudari Queenie. Saudari Sharifah. Okey, saya Sharifah Nurul Ainul Fakihah binti Mafdin. Saya daripada pendidikan awal kanak-kanak dan tajuk projek saya ialah projek penerasan air. Terima kasih, Saudari Sharifah. Saudari Husna. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Nabila Al-Husna binti Muhammad Taufik dari pengkhususan pendidikan Islam dan tajuk projek saya adalah Hukum Board. Saya mulakan dengan soalan umum kepada semua panel. Jadi soalannya, di mana datangnya idea untuk project based learning anda dan juga macam mana anda melaksanakan idea tersebut? Saudari Queenie. Okey, baiklah. Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi untuk projek saya adalah My Family Smart Spending Project, iaitu murid tahun 4 mereka perlu membuat satu poster untuk menunjukkan perbelanjaan mereka di rumah. Jadi, idea ini tercetus apabila saya melaksanakan praktikum iaitu di sekolah saya SK St. Michael. Jadi, pada awal tahun mereka sedang mempelajari topik seperti operasi asas, seperti penambahan, penolakan, darab dan bahagi. Jadi, topik-topik ini senang untuk diintegrasikan bersama topik yang lain seperti wang. Jadi saya telah memilih topik wang untuk diintegrasikan bersama topik yang saya ajar tersebut. Jadi kenapa saya memilih topik wang ni? Sebab topik wang dia lebih dekat dengan diri murid tersebut dan dia lebih dekat dalam kehidupan sebenar. Okey. Jadi murid-murid ni mereka mengira apa ya? Topik wang ni mereka mengira apa? Okey, jadi mereka mengira, contoh, tugasan mereka adalah mereka perlu balik ke rumah dan berbincang dengan ibu bapa mereka tentang harga barang dalam rumah seperti sofa, televisyen dan lain-lain lagi lah. Jadi untuk harga tersebut mereka perlu dalam lingkungan 4 ke 5 digit sebab dalam di SKP tahun 4 mereka mempelajari satu amount iaitu kurang daripada RM100,000. Jadi mereka perlu ikut dalam amount tersebut. Macam tu. Tak boleh lebih daripada RM100,000 lah tu. Tak boleh sebab mereka hanya belajar sampai amount tersebut je. Okey. Terima kasih atas perkongsian. Okey, Saudari Sharifah, apa yang dilaksanakan dan di mana idea tu datang? Untuk projek PBL saya ni, saya melaksanakan projek penerasan air lah, di mana kanak-kanak ini dia mempelajari tentang cara untuk menghasilkan air yang kotor kepada air yang lebih bersih lah dengan menggunakan bahan-bahan seperti kapas, menggunakan pasir, batu, arang dan botol air lah. Di mana idea ni tercetus melalui tema alam sekitar lah, iaitu yang berfokuskan kepada air, di mana seperti yang kita tahu kanak-kanak ni sangat dekat dengan air. Mereka suka bermain air dan macam kita juga, kita menggunakan air untuk mandi, untuk menyuci kain macam tu. Jadi untuk tema ini kanak-kanak tersebut akan mempelajari tentang kepentingan air tersebut, bagaimana untuk menjimatkan penggunaan air, bagaimana untuk menghasilkan air yang lebih bersih lah daripada air
yang kotor tersebut. Jadi dalam projek ni saya memfokuskan kepada 3 fasa lah, di mana bahagian pertama, fasa yang pertama terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian yang pertama kanak-kanak akan mempelajari tentang sumber air, penjimatan air, pembaziran air, dan untuk bahagian kedua pula kanak-kanak akan belajar tentang punca air itu menjadi kotor. Kemudian fasa yang seterusnya iaitu fasa kedua, kanak-kanak akan menjalankan eksperimen tentang projek penurasan air lah, di mana kanak-kanak akan mencuba sendiri bagaimana untuk menghasilkan air yang dari air kotor tersebut menjadi air yang lebih bersih. Dan kemudian pada fasa ketiga pula, kanak-kanak akan menjalankan pameran tentang projek penurasan air gila. Projek penurasan air ni untuk fasa kedua tersebut, kanak-kanak tersebut jalankan projek ni secara dalam kumpulan terlebih dahulu. Kemudian, kanak-kanak dan ibu bapa diminta untuk membuat projek ini di rumah dan mereka akan hias projek tersebutlah. Jadi, pada fasa ketiga, kanak-kanak akan menjalankan pameran tentang projek penurasan air itulah yang dihasilkan di rumah bersama ibu bapa. Oh, okey. Terima kasih Saudari Syaifah. Saya nak tanya, sebab ini projek penurasan air, maksudnya air yang kotor lepas kena tapis, dia akan jadi air yang bersih, betul? Ya, betul. Di mana datangnya, di mana budak-budak dapatkan air yang kotor tersebut untuk cubaan? Air yang kotor tu untuk kanak-kanak tu saya yang sediakan sendirilah. Saya campurkan macam air dengan pasir, dengan plastik-plastik macam tu. Jadi bila berlakunya penurasan air tu, maka air tu akan menjadi lebih bersih lah, sebab yang air-air kotor macam plastik tadi, macam kapas tadi, begitu dia akan menghasilkan air yang lebih bersih lah macam tu. Adakah cuba dengan air longkang? Itu kami tidak boleh cubalah sebab kanak-kanak kan kita perlu jaga sedikit mereka punya kebersihan diri, betul. Kesihatan orang kan. Jadi saya menghasilkan air yang selamat untuk mereka lah untuk menjalankan projek tersebut. Ya, terbaik Saudari Syaifah. Terima kasih. Seterusnya Saudari Husna, apa PBL yang dilaksanakan dan di mana datangnya idea tersebut? Okey, terima kasih atas soalan yang diberikan. Okey, hukum board adalah satu hasil kerja mawujud yang telah dijalankan oleh murid-murid tahun 6. Jadi, murid-murid tahun 6 ni akan senaraikan aktiviti harian mereka dan dikelaskan mengikut 5 hukum yang telah dipelajari pada hukum board tersebut. Dan mereka juga perlu menghafaz surah Asy-Syarhu. Jadi, di mana datangnya idea untuk menghasilkan projek ini adalah projek ini dipilih kerana bersesuaian dengan topik yang dipelajari sewaktu penggal pertama persekolahan. Jadi, penghasilan hukum board ini adalah hasil gabungan 2 topik utama dalam bidang ibadah dan hafazan Al-Quran. Bidang ibadah tajuk manual sebagai panduan hidup, dan topik Al-Quran iaitu kefahaman hafazan surah Asy-Syarhu. Maksudnya dengan storyboard hukum board tersebut, mereka lebih senang untuk hafal dan amalkankah? Melalui hukum board tu, mereka kelaskan aktiviti harian dan mereka senaraikan aktiviti harian dan kelaskan mengikut 5 hukum, dan salah satu hukum tu terselit hafazan surah Asy-Syarhu tu. Dari situ kita kaitkan macam mana kita nak gabungkan 2 topik tu menjadi satu hasil. Nampaknya sangat dekatlah dengan kehidupan harian murid. Okey, terima kasih atas perkongsian. Okey, seterusnya kita nak mengumpaslah macam mana kita nak libatkan murid secara aktif dalam projek tersebut. Adakah murid-murid anda terlibat secara aktif dan apa strategi yang digunakan? Saudari Queenie? Okey, untuk melibatkan murid secara aktif, dalam tugasan mereka perlu berbincang dengan ibu bapa mereka untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Jadi setelah mereka mendapatkan data tersebut, mereka akan kembali ke kelas untuk PDP. PDP dijalankan seperti biasa, dan pada waktu PDP tersebut, mereka menggunakan kemahiran matematik mereka seperti penambahan untuk mengira jumlah barang dalam rumah dan untuk mengira baki wang. Contoh, mereka telah diberikan sejumlah wang yang bernilai RM100,000. Jadi daripada nilai wang tersebut mereka perlu tolak dan tengok sama ada baki tersebut mencukupi ataupun tidak untuk membeli barang yang lain. Jadi mereka perlu buat budgeting lah, cukup ke tidak? Macam tu. Ya. Untuk melibatkan secara aktif.
Okey, terima kasih Saudari Queenie. Okey, Saudari Sharifah, macam mana nak melibatkan murid-murid prasekolah yang sangat aktif ni? Ah, Ah. Kalau murid prasekolah ni senang saja. Kita perlu buat aktiviti secara berkumpulan lah. Apabila mereka menjalankan aktiviti secara berkumpulan ni, mereka akan lebih aktif sebab mereka bersama-sama dengan rakan mereka untuk menjalankan eksperimen tersebut lah. Sebab eksperimen tersebut saya jalankan secara berkumpulan. Selain tu, saya juga melibatkan mereka dalam sesi bercerita di mana mereka akan mendengar cerita tentang bagaimana air tu boleh menjadi kotor dan bagaimana air boleh menjadi bersih kembali. Dan salah satu cara juga untuk saya melibatkan kanak-kanak tu secara aktif adalah melalui menjalankan pameran lah, di mana mereka ni akan mempamerkan hasil projek mereka secara sendiri. Dan di sini dapat lihat kanak-kanak yang tidak pandai bercakap tersebut tapi dia cuba untuk bercakap, menyampaikan apa yang dihasilkan tersebut. Jadi antara strategi dan pendekatan yang digunakan dalam projek ini adalah seperti kooperatif, di mana kanak-kanak itu membuat secara bersama-sama tentang projek tersebut, dan ada juga aktiviti bercerita di mana guru bercerita kepada kanak-kanak, dan ada juga kanak-kanak bercerita juga kepada rakan-rakan yang lain lah. Dan selain itu ada juga menjalankan pendekatan eksperimen, strategi secara eksperimen lah, di mana kanak-kanak menjalankan projek penerasan air itu melalui eksperimen tu lah. Dan seterusnya adalah aktiviti yang dijalankan juga adalah secara berpusatkan murid. Sebab kalau kita mau kanak-kanak tu lebih aktif, mesti menggunakan pembelajaran berpusatkan murid lah. Macam tu. Okey, betul cakap Saudari Sharifah. Okey, terima kasih atas perkongsian. Seterusnya, Saudari Husna, macam mana nak melibatkan pelajar-pelajar secara aktif sepenuhnya sewaktu pelaksanaan PBL? Okey, baiklah. Semasa tempoh pelaksanaan hukum board ini, murid-murid tahun 6 sememangnya melibatkan diri secara aktif sepanjang tempoh pelaksanaan iaitu selama 3 minggu. Ini kerana pada langkah awal, murid-murid perlu menyenaraikan aktiviti harian mereka yang dilakukan sepanjang hari, dan melalui aktiviti-aktiviti tersebut, mereka perlu mengelaskan kepada 5 hukum yang dipelajari iaitu wajib, sunat, makruh, harus dan haram. Dan daripada 5 tu kita dapat lihatlah pemahaman murid-murid dengan apa yang telah mereka pelajari. Dan selepas itu, mereka perlu menghafaz surah Asy-Syarhu, dan mereka perlu membuat rakaman, mereka hafal dan hantar kepada guru. Jadi dari situ kita memang nampak yang sepenuhnya memang dilaksanakan oleh murid-murid, dan strategi yang berjaya disentuh melalui pelaksanaan hukum board ini ada 3, iaitu berpusatkan murid yang pertama. Sudah tentulah sebab kita memang murid memang melaksanakan sepenuhnya projek yang mereka jalani iaitu hukum board ni. Dan yang kedua, strategi berpusatkan guru iaitu saya sebagai pemudah cara. Saya hanya memberi arahan dan membantu sekiranya ada masalah yang dihadapi oleh murid. Dan yang ketiga adalah strategi berpusatkan bahan iaitu daripada penghasilan hukum board itu sendiri, di mana murid-murid dapat mempelajari sendiri pembelajaran kendiri melalui penghasilan hukum board semasa melaksanakan hukum board dan selepas melaksanakan hukum board. Okey, rupanya ada 3 strategi. Okey, terima kasih atas perkongsian. Seterusnya, kita nak memfokuskan soalan kita untuk bidang matematik lah, khususnya untuk bidang matematik. Saya nak tanya, Saudari Queenie, antara pelajar-pelajar dalam kelas, mereka minat ke tidak terhadap matematik? Secara jujurnya, kalau mereka just untuk melakukan lembaran kerja macam tu, mereka tidak berapa berminat untuk membuat lembaran kerja tersebut. Kalau buat aktiviti yang lebih seronok seperti kerja kumpulan, aktiviti yang lebih realistik, mereka akan lebih seronok. Betul cakap Saudari kan. Kalau asyik buat latihan tubi saja mestilah mereka rasa bosan. Ya. Jadi macam mana menerusi projek ni dapat Saudari mengaplikasikan, membantu murid supaya mereka dapat mengaplikasikan konsep matematik dalam projek ini? Okey, jadi saya telah membuat satu pendekatan iaitu mereka pembelajaran yang lebih autentik, iaitu melibatkan murid dalam kehidupan sebenar, iaitu daripada data yang mereka dapat tersebut, mereka perlu mengaplikasikan konsep matematik seperti dalam mengira perbelanjaan. Mereka perlu menggunakan konsep penambahan, dan mengira baki wang mereka perlu menggunakan konsep penolakan. Jadi
Selepas tu mereka juga perlu membandingkan harga. Di situ mereka dapat mempelajari lagi satu konsep matematik yang lain, iaitu comparison. Membandingkan. Ya, membandingkan harga. Dan di situ mereka dapat mengetahui konsep matematik ni dapat diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. Dan dalam, contohlah, yang dalam projek ni ada berkaitan dengan wang. Jadi, setiap hari kita guna wang untuk membeli barang, membeli barang macam tu lah. Betul. Membayar petrol. Ya. Betul lah. Pergi taman, permainan, ataupun pergi theme park pun perlu bayaran kan. Ya. Tapi dalam konteks projek saudari itu, murid-murid dia mengira barang-barang yang ada dalam rumah, betul? Ya. Maksudnya dia perlu tambah dan tolak, tengok item mana yang boleh masuk dalam bajet 100,000. Ya, betul. Okey. Adakah ini membantu mereka meningkatkan minat terhadap matematik? Ya, ini secara tidak langsung mereka dapat meningkatkan minat mereka terhadap matematik sebab mereka sendiri mencari maklumat, mengira dengan konsep yang mereka pelajari dalam operasi asas. Dan yang ini dia lebih autentik sebab mereka merasai sendiri pengalaman bagaimana mereka nak mengira, membandingkan harga, macam tu. Okey. Yalah, mereka buat sendiri kan, Ya. mestilah lebih minat. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya Saudari Sharifah, saya nak tanyalah untuk dalam bidang pendidikan awak kanak-kanak, macam mana bermain sambil belajar tu diterapkan dalam proses pelaksanaan projek, dan macam mana anda memastikan aktiviti yang dilaksanakan tu sesuai dengan perkembangan kanak-kanak? Okey. Untuk pendidikan awal kanak-kanak ni, seperti yang kita tahu, kanak-kanak ni lumrah dia adalah bermain. Jadi dengan bermain tu saja kita dapat menarik minat mereka untuk menyertai projek yang dihasilkanlah. Jadi antara aktiviti yang saya jalankan adalah seperti aktiviti pengasingan ni, di mana kanak-kanak akan saya akan memberi arahan, contohnya pilih gambar tentang penjimatan air macam tu. Jadi kanak-kanak akan berebut di satu kawasan tu untuk memilih gambar-gambar penjimatan, gambar-gambar yang menunjukkan tentang penjimatan air. Jadi mereka akan asingkanlah ke dalam box yang menunjukkan tentang penjimatan air. Jadi selain daripada itu, pada semasa menjalankan eksperimen projek penerusan air ni juga, kanak-kanak juga ada menjalankan aktiviti bermain, di mana dalam setiap kumpulan tu mereka akan ditugaskan untuk mengambil kapas dekat cikgu, mengambil arang dengan cikgu melalui aktiviti bermain. Contohnya macam cikgu bagi arahan, ambil kapas. Jadi kanak-kanak yang ditugaskan untuk ambil kapas tu akan berlari ke hadapan cikgu dan ambil kapas tersebut, kemudian kembali semula ke kumpulan mereka dan susun kapas tersebut dalam dalam botol air mereka lah untuk menjalankan projek tersebut. Jadi untuk soalan yang kedua tu, bagaimana untuk memastikan projek ini sesuai dengan perkembangan kanak-kanak, adalah seperti yang kita tahu, kanak-kanak ini memerlukan pembelajaran secara hands-on. Sebab dengan hands-on saja mereka akan boleh faham apa yang mereka lakukan tersebut. Jadi sebab tu projek ini dijalankan secara hands-on lah, dengan menggunakan bahan-bahan seperti kapas, seperti arang, pasir dan juga botol air tersebutlah. Dengan bahan-bahan hands-on ni lah kanak-kanak boleh faham kapas ni digunakan untuk apa, arang ni digunakan untuk apa, pasir ni digunakan untuk apa, macam itulah. Terima kasih Saudari. Mereka dapat main secara hands-on, betul-betul Betul, pegang tu betul. pasir dan kapas. Betul. Okay, mesti seronok. Sangat Tapi seronok. nanti habis kelas cikgu sibuk jugalah nak clean up lah. Betul. Nak Tapi bersihkan. masa tu saya bagi arahan jugalah dengan kanak-kanak. Saya selalu macam kalau sudah proses macam membersihkan tu, saya selalu menyanyi lagu macam clean up, everybody let's clean up. Diorang pun akan clean up semua sekali. Oh, bagusnya ada Betul, ya. proses pembersihan juga. Betul, ada. Oh, dia baguslah. Betul. Jadi dalam tu budak-budak pun belajar lah nilai Ya, kebersihan tu, betul. amalan kebersihan. Okay, Kita terima selipkan kasih. amalan kebersihan tu dalam Betul, projek. betul. Okey, terima kasih. Seterusnya untuk wakil pendidikan Islam, bagaimana ataupun macam mana dapat terapkan nilai ataupun penghayatan Islam menerusi projek PBL cikgu? Okey.
macam mana saya terapkan nilai dan penghayatan Islam dalam projek hukum board ni adalah bila sepanjang tempoh pelaksanaan hukum board ni, murid perlu menyenaraikan aktiviti seharian mereka. Jadi apabila mereka senaraikan dan mereka menilai aktiviti mereka tu berdasarkan 5 hukum yang dipelajari. Contohlah saya bagi contoh mereka senaraikan solat 5 waktu. Jadi mereka perlu nilai solat 5 waktu tu apa hukum dia? Oh, wajib. Mencuri, apa hukum dia? Haram. Jadi apa yang saya cuba tanamkan kepada mereka, dah tahu haram, contoh hukumnya haram, hukumnya adalah mencuri, hukumnya haram. Jadi kenapa perlu buat lagi? Jadi itu yang saya cuba tanamkan kepada mereka dan persoalan yang ditinggalkan kepada mereka. Jadi dari situlah mereka berfikir, oh hukumnya haram, jadi kenapa kena buat? Macam tu. Baguslah buat mereka fikir kan, pemikiran kritikal juga. Okey, terima kasih saudari. Seterusnya, saya nak tanya kepada semua lain ni. Sebab semua pelaksanaan projek mestilah ada cabarannya, mesti ada rintangannya. Jadi apa challengesnya? Okey, saudari Queenie, apa cabaran utama yang dihadapi dan macam mana anda mengatasinya? Okey, bagi saya terdapat 2 cabaran yang saya hadapi, iaitu yang pertama adalah kekangan masa dan yang kedua adalah kepelbagaian kefahaman murid. Kepelbagaian kefahaman murid. Ya, murid ada pelbagai, ada yang pandai, ada yang lemah, macam tu. Jadi cara untuk mengatasi cabaran ni adalah saya perlu merancang projek dengan secara fleksibel, iaitu saya perlu tengok sama ada projek tu sesuai ke tak untuk projek untuk masa yang singkat. Sebab dalam praktikum hanya ada 10 minggu, jadi ada banyak penyediaan, ada banyak projek program sekolah, tugasan. Jadi saya perlu merancang dengan bijak dan sama ada projek tu fleksibel atau tak untuk dilaksanakan pada hari-hari tertentu. Seterusnya, saya juga perlu membahagikan aktiviti kepada bahagian yang lebih kecil. Jadi, apabila sudah dibagikan kepada bahagian yang lebih kecil, kita dapat fokus kepada satu bahagian tersebut. Contoh penambahan, hari tersebut penambahan. Jadi, kita ajar penambahan saja, lepas tu penolakan. Jadi, murid tidak akan keliru sama ada kita nak buat penambahan dulu ke atau penolakan. Dan yang seterusnya adalah dengan menyediakan bahan dan arahan yang lebih awal kepada murid. Dengan menyediakan arahan yang lebih awal, jadi murid dapat bersedia untuk tugasan seterusnya. Okey, terima kasih. Jadi semua cabaran tersebut sudah diatasi ya? Sudah. Sudah diatasi. Jadi dalam 1 minggu kalau minta mereka buat tambah 1 peti ais, tolak 1 mesin basuh, boleh? Boleh. Boleh juga. Boleh. Okey. Untuk budgeting dia. Ya. Okey. Terima kasih saudari Queenie, saudari Sharifah. Apa cabaran yang dihadapi dan macam mana mengatasinya? Okey, antara cabaran yang dihadapi adalah yang pertama adalah dari segi kawalan murid tu lah. Sebab kalau kita tahu kanak-kanak ni, pasir tu pun diorang boleh excited untuk lihat pasir tersebut. Sedangkan saya keluarkan batu pun yang mereka selalu lihat tu pun, mereka akan excited. Semua terus datang pergi dekat saya. Masa tu memang sangat mencabarlah untuk mengawal keadaan tersebut. So, semua kanak-kanak mau melihat, semua kanak-kanak mau pegang benda tersebut walaupun sekadar pasir sahaja. Jadi di sini antara langkah untuk saya mengatasi cabaran tersebut adalah dari segi memberi arahan yang jelas sebelum aktiviti bermula. Contohnya seperti, kalau cikgu tunjuk bahan ni, semua mesti duduk dulu. Kalau semua macam tidak terkawal, cikgu tidak akan tunjuk. Macam tu. Bila sudah ada arahan yang jelas tersebut, kanak-kanak pun mulalah semua behave, duduk sebab mereka takut kalau mereka tidak terkawal, nanti mereka tidak dapat lihat bahan-bahan tersebut. Yang seterusnya adalah cabaran dari aspek kerjasama dalam kumpulan lah. Sebab dalam kumpulan yang dia hasilkan secara random lah, kumpulan mereka tu ada kanak-kanak yang aktif, ada kanak-kanak yang pasif lah. Jadi di sini untuk membentuk kerjasama dalam kumpulan tu sangat sukar lah. Sebab selalunya kanak-kanak yang aktif ni saja yang akan menghasilkan projek tersebut. Jadi di sini memang berlaku lah, ada dalam satu kumpulan tersebut ada kanak-kanak yang memang pasif tu, memang dia tak nak buat projek tu. Tapi
untuk mengatasi cabaran tersebut, saya dan guru pembimbing saya lah ada menjalankan pemantauan dari setiap kumpulan-kumpulan tu lah, dan kami akan pastikan setiap kanak-kanak dalam kumpulan tersebut akan menjalankan projek tersebut secara bersama-sama lah, dan mereka akan menjalankan projek tu bergilir-gilir. Contohnya macam kanak-kanak ni masukkan kapas, kanak-kanak ni masukkan pasir, macam tu. Itulah. Okey, terima kasih. Mesti susah nak mengawal excitement lah. Ingin Sangat. tahu Betul. budak-budak prasekolah. Betul. Okey, terima kasih. Seterusnya, Saudari Husna. Apa cabaran yang dihadapi oleh cikgu ataupun oleh murid-murid? Okey. Cabaran yang dihadapi sepanjang tempoh pelaksanaan projek saya sama juga dengan saudari Queenie tadi. Yang pertama adalah kekurangan masa dan yang kedua kelemahan murid dalam bidang pendidikan Islam itu sendiri, iaitu murid lemah dalam membaca Al-Quran dan menulis jawi. Jadi saya teruskan kepada cara saya mengatasi. Okay, bagaimana saya mengatasi cabaran itu tadi, disebabkan hampir separuh kelas tahun 6 tu mengalami masalah yang sama, iaitu lemah dalam pembacaan Al-Quran. Jadi saya mengambil satu inisiatif untuk memanggil murid tersebut dan membaca one to one dengan saya. Jadi dari situ saya membimbing secara teruslah murid tu membaca Al-Quran, membaca surah Asy-Syarh tu untuk memudahkan murid itu menghafaz surah itu. Jadi sebab tahap kognitif murid kan berbeza. Ada yang boleh ikut kita baca, tapi ada yang tak mampu juga walaupun kita dah bimbing secara one to one. Jadi saya hanya record, saya hanya buat rakaman dia membaca surah Asy-Syarh tu dengan baik saja, tak mampu untuk menghafaz. Tapi saya rasa itu pun sudah cukup untuk menghasilkan projek tu, projek hukum board ni, daripada dia tak buat langsung. Macam tu. Betul-betul. Adakah ini sama dengan pendekatan terbeza untuk murid-murid yang Betul. betul. Sebab ada murid yang boleh hafal sendiri, dia boleh baca, dia hafal sendiri, tapi ada murid yang memang kita kena baca dia ikut kita baca. Maksudnya dia dapat baca pun sudah bagus tu. Betul. Okey, terima kasih atas perkongsian. Baiklah, itu besar impaknya kepada cikgu sebagai guru pelatih dan juga bakal guru. Bagaimana pula impak terhadap pelajar? Okey, untuk impak terhadap pelajar, saya telah membuat temu bual bersama murid dan juga ibu bapa murid. Untuk ibu bapa murid tu adalah cikgu sekolah saya sendirilah. Impak bagi murid ni, apa yang saya dapati adalah mereka berasa seronok apabila melakukan tugasan tersebut. Jadi, dan mereka tahu nilai sebenar barang dalam rumah mereka dan nilai harga barang yang mak atau bapa mereka beli. Jadi seterusnya untuk maklum balas daripada ibu bapa juga saya dapat maklum balas yang positif, iaitu cikgu tu mengatakan bahawa anak dia sekarang lebih menghargai barang yang dibeli dan dia lebih berhati-hati ketika hendak membeli barang. Dia akan fikir dulu, nilai barang ni berapa, macam tu. Ada refleksi lah tentang budgeting dekat rumah. Ya. Bolehkah saya tonton video maklum balas tersebut? Saudari sudah sediakan video ya? Ya. Okey, mari kita tonton. Kamu dapat belajar daripada projek yang kita buat hari tu? Saya dapat tahu harga barang yang mak saya belikan. Saya tahu macam mana nak tambah rumah besar dengan tolak rumah kecil. Dan saya tahu nak tambah itu tolak yang barang yang saya mahal. Adakah kamu nak buat projek macam ini pada masa hadapan? Ya. Apakah yang cikgu dapat perhatikan semasa atau selepas anak cikgu membuat projek ini? Jadi selepas dia membuat projek ini, saya dapati yang pertama dia sudah tahulah anggaran berapa harga untuk setiap peralatan dan keperluan yang ada di dalam rumah. Dan selain itu juga saya dapati selepas dia tahu berapa anggaran harga-harga tersebut, saya dapati dia macam bersifat sayangkan benda-benda yang ada dalam itu sebab dia tahu berapa nilai-nilai barang-barang itu. Seterusnya, mari kita mendengar dari Saudari Sharifah apa impak terhadap cikgu dan juga terhadap pelajar. Okey, antara impak yang saya perolehi lah, saya mulakan impak kepada diri saya, iaitu di mana untuk projek PBL ni, saya telah dapat merancang PDP yang lebih
berfokus kepada pengetahuan kanak-kanak, yang lebih berfokus kepada apa yang kanak-kanak tu boleh pelajari. Di mana secara jujurnya projek PBL saya ni banyak kali saya tukar-tukar dia punya macam apa aktiviti yang perlu dilakukan, sebab bila saya tanya guru pembimbing ada yang macam kurang, bila saya tanya pensyarah penyelia saya ada yang kurang. Jadi melalui kekurangan-kekurangan yang telah di-detect itulah, jadi saya dapat merancang PDP ini dengan lebih baiklah. Saya tahu apa yang perlu difokuskan masa projek tersebut. Jadi untuk impak kepada kanak-kanak pula, ini jujurlah ada ibu bapa yang menyatakan bahawa setiap kali waktu hujan kanak-kanak tersebut mesti ambil baldi, hujan. ambil air Oh. hujan untuk kumpul air hujan tu. Macam, lepas tu ada ibu bapa tanya juga, kenapa kumpul? Boleh guna untuk siram bunga macam tu. Jadi kanak-kanak tu dia tahulah tentang kepentingan air tersebut, macam mana untuk menjimatkan air, iaitu dengan menggunakan air hujan untuk siram bunga, untuk cuci kereta pun boleh. Selain tu ada impak kepada kanak-kanak juga. Ada kanak-kanak yang sudah mula berani bercakap, walaupun kanak-kanak tu sebutan perkataan dia tu sukar untuk difahami, tapi dia still mau cuba bercakap, dengan guru, cuba bercakap dengan ibu bapa. Di situ nampaklah apa impak projek ni kepada kanak-kanak tersebut. Okay. Maksudnya pelajar tu lepas habis projek ini tu mereka masih ada pegang kepada nilai-nilai yang dipelajari Betul, tersebut. betul. Okey, terima kasih atas perkongsian. Saudari Husna pula, apa impaknya kepada diri anda sebagai bakal guru dan juga kepada murid-murid? Okey, sepanjang tempoh pelaksanaan PBL ni, impak yang saya dapat lihat untuk diri saya sebagai seorang guru pendidikan Islam, macam mana dan apa yang perlu saya buat untuk terapkan amalan baik dan nilai-nilai Islam tu dalam diri murid-murid saya. Macam mana kita nak murid-murid kita buat aktiviti ataupun buat perkara yang bertepatan dengan syariah Islam itu sendiri macam tu. Jadi itu yang kita cuba sampaikan melalui penghasilan hukum buat ini. Dari impak murid pula, sepanjang tempoh pelaksanaan PBL ni, pertama apa yang saya nampak adalah dari segi pengetahuan baru. Sepanjang yang kita buat, jadi murid tahu apa yang mereka buat dalam kehidupan seharian tu ada kaitan dengan hukum. Apa je yang kita buat ada hukumnya. Tengah-tengah buat macam, oh baru tahu senyum tu hukumnya sunat macam tu. Macam tu. Oh ustazah, apa hukum mencuri macam tu? Oh haram. Oh tak boleh buatlah kalau haram. Macam tu, dari segi pengetahuan baru. Dan yang kedua, bila mereka tahu apa hukum dan apa kesan bila kita buat, kita dah tahu hukumnya apa dan apa kesannya, mereka akan mengelak ataupun buat. Kalau baik, mereka teruskan. Kita terapkan untuk teruskan. Buat teruskan. Dapat pahala. Kalau buruk aktiviti tu ataupun perlakuan tu, tinggalkan. Jangan buat. Itulah apa yang saya nampak sepanjang tempoh pelaksanaan PBL ni untuk anak murid saya. Oh, baik. Bagusnya ini mereka sudah belajar pahala, sudah belajar hukum-hukum dari berapa umur pelajar tadi? Tahun 6. Tahun 6, dari umur yang masih muda lagi. Okey, terima kasih. Jadi baiklah, sekarang kita sudah sampai penghujungnya. Jadi syukur dan terima kasih kepada semua yang bersama kita, dan saya nak merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua atas kesudian untuk membuat perkongsian amalan terbaik ini. Semoga semua perkongsian ini dapat menjadi sesuatu inspirasi dan juga meningkatkan keyakinan guru-guru pelatih nanti untuk menjalankan PBL di sekolah nanti ya. Okey, terima kasih kepada semua. Sama-sama. Sama-sama.